Guys, ini adalah A180, Mercedes-Benz A180. Okay, sekarang ni apa yang aku nak share dengan korang adalah siapa yang pakai kereta Continental, Mercedes-Benz memang kereta yang terbaik. Untuk range harga 150k, selain daripada nak beli Jeko, nak beli kereta Civic atau kereta-kereta lain, kau should try this car. Okay, Mercedes-Benz A180. Kenapa? Dia ni ada big why kenapa kau kena pakai. Okay, selain daripada logo yang mahal ni, Mercedes-Benz ni, okay, dia punya feeling drive memang tak lawan lah kereta lain. Memang dia menang, kereta lain tak ada lawan. Okay, and then dengan ada pedal shift dia, kiri kanan and up and down dia. Kalau full spec ada head up display. Yang ni dia bawah sikit, dia bukan full spec. Lepas tu yang aku paling best, walaupun CC dia 1.3 turbo, tapi kau tengok RPM dia, RPM 2000 dah 120. Kalau aku tekan sikit 140 kan, RPM dia baru tak sampai, lebih kurang dalam 2.5 kan, skrin dia. Lepas tu kalau kau tengah drive, kau rasa boring-boring kan, kau boleh tukar meter dia, boleh tukar macam tu, boleh tukar macam ni, ataupun tukar terus dia punya design. Jom kita belanja sikit. Sport, klasik. Nampak? Syok orang pakai Mercedes. So dengan harga 150,000, bulanan lebih kurang 1,500, 1,600 macam tu, kau dah boleh pakai kereta yang macam ni. Memang cun. Kontak aku jap untuk dapatkan Mercedes anda. Okay, Assalamualaikum, bye.